Assalamualaikum. Inilah suasana hujan di kebun saya. Saya manfaatkan takung. Sebelum ni saya main hujan. Mandi. Mandi dalam musim guna air hujan. Juga saya tak ada air hujan tu. Nampak? Hari ni saya mandi kat sini tadi. Sungguh seronok sekali. Macam budak-budak. Ya, air hujan memang bermanfaat. Manfaat yang pertama, kalau kemarau panjang. Kemarau panjang, hujan yang pertama selepas kemarau panjang. Itu adalah air hujan yang terbaik. Tadah dia. Boleh diminum. Boleh minum, boleh buat ubat macam-macam. Kalau Ustaz Kazim, dia akan bekukan air hujan ni dalam pecah ais dan dia mandi ais. Saya takung buah air hujan dalam takung, saya masuk ais. Kemudian saya mandi. Yang kedua, air hujan hari Jumaat, malam Jumaat. Okey, malam Jumaat. Juga banyak manfaatnya. Tadah tanpa tempat cadahan. Macam latar bumbung tu. Kita letak satu takung dan kita tadah air hujan tu. Alhamdulillah, rahmat hujan turun. Seronoknya. Tengok. Aduh, itu yang saya takung. Saya guna untuk musim kemarau nanti. Okey. Alhamdulillah.